Alright, Assalamualaikum. Welcome back to ES Bike Empire. Okay, so sekarang kita dah set up baru. Okay, kalau korang tengok kita orang live ataupun kita review motor dalam keadaan indoor lah. Okay, dalam indoor mungkin saya akan buat 1-2 live ataupun video review outdoor. Okay, so pada korang ini dia XL 1200 Sportster lah. Okay, so ini adalah Sportster 1200 XL. Macam 883, macam Nightster, tapi ini adalah 1200. Okay, so apa yang special kat motor ni? Kalau kita boleh tengok, bermula pada hadapan dulu kita tengok. Okay, memang review datang memang 19 inci. Okay, 19 inci. Dia dah ada fork cover original man. Original fork cover original. Okay, ada engine guard. Okay, ni adalah engine guard aftermarket lah. Okay, engine guard dia dah ada dengan air cleaner, air filter lah. Air cleaner, air filter pun boleh. Daripada performance machine, sama juga dengan pemijat kaki dia. Foot pack dia adalah performance machine, termasuk dengan dia punya foot pack belakang. Okay, korang kalau tengok alamak air cleaner dah tukar bang kan. Kan lah exhaust standard bang. Nampak standard, ini lah standard tipu-tipu orang kata. Kalau budak-budak orang suku, dia paling minat exhaust macam ni. Exhaust nampak standard, tapi bunyi macam langsui, nala reka. Bunyi mesti sakit telinga. Exhaust ni dah custom Exhaust ni dah custom by Ahong. Color tank dia memang cantik. Color tank dia ini adalah limited. XL 1200 susah nak jumpa. Agak susah jugalah nak jumpa. Okay, so tank dia ni memang color dia, saya nak kata color dia macam coklat pun ada, burgundy color dia, burgundy kan. So color dia memang cantik, dia macam special punya design, tapi memang cantik, nala betul. Okay, so dia dah pakai fairing. Orang kata ini adalah fairing untuk lampu depan. Lampu depan pun dia dah tukar pakai LED. So kita boleh tengok LED dia pun nice orang kata, nice. Okay, handle dia pun dalam 7 inci, tak salah saya, handle 7 inci. Okay, so motor ni dah consider stage 1 lah. Sebab apa saya kata stage 1? Sebab dia dah ada super tuner, dia dah ada cable plug. Ni orang panggil cable plug Mega. Tapi kalau budak-budak orang suku dia akan pakai cable plug racing lah. Saya lepas ni saya akan lebih orang kata more kepada mak rempit punya style punya review. So saya akan cakap ini adalah cable plug racing. Kalau kita boleh tengok memang racing lah. Kalau orange, kalau merah pun ada, dia ada hitam pun ada. Dia ada 3 color, hitam, merah, orange. Memang racingnya, racing spec. Okay, dia dah pakai mid control tau, mid control. So memang selesa lah untuk orang yang keadaan yang rendah-rendah, yang pendek, rendah-rendah. Memang sesuai lah pakai manufacturer dia tahun 18. Aduh. Dah tergantung pula, sakit kepala aku. Okay, tak apa. So kita abaikan tahun 2018. Okay, harga yang kita tawarkan adalah 69,000 harga body. Siap dengan lurut kedebak dalam 75-76 ribu. Okay, kalau betul-betul berminat boleh datang sini, kita boleh nego harga. Nampak? Saya punya kepala pun sakit. Dah tergantuk pada handle tadi. Boleh respect. Okay, so pada korang mana nak cari motor, boleh cari aku dekat mana? Dekat ES Bike Empire Wang Semajuk. Cari aku dekat TikTok, Facebook, IG, ataupun cari dekat aku dekat Telegram. Mungkin aku akan buat untuk peminat-peminat ahli division. Apa-apa alunco. Yang penting jangan tak puasa. Puasa dah, kalau empuk muka kau, bulan-bulan puasa kau minum air. Okay, apa-apa lunch. From the dirty, let us crook it. It's a bag, better book it. See the pigs, better book it. I ain't looking stupid on the late night, no. I used to get grounded, now